Malam tu, aku lepak layan snooker dengan member kat area Kuala Selangor. Biasalah, konon game last nak main sejam je. Sekali terbabas sampai pukul 3 pagi juga. Member aku semua dah gerak awal. Tinggal aku seorang je masa tu. Aku pun start motor nak balik rumah. Owner kedai tu sempat pesan kat aku, balik ikut jalan besar je dek, jangan ikut jalan sawit. Aku gelak je lah masa tu. Alah abang, jalan sawit tu shortcut, dekat sikit. Dia terus diam. Muka dia pun dah berubah serius gila. Kalau nampak benda tinggi, jangan berhenti. Masa tu, bulu roma aku dah start meremang sikit. Tapi, aku fikir brother ni saja je nak takut-takutkan budak muda macam aku. Aku pun terus gerak. Bila dah start masuk jalan sawit tu, vibe dia terus rasa lain macam. Sunyi gila. Tak ada satu kereta pun. Motor pun tak ada. Bunyi enjin motor aku je yang memekak dalam gelap malam tu. Lampu jalan pula dah tak banyak. Kadang terang, kadang malap gila. Aku cubalah buka lagu kat phone nak bagi hilang rasa takut. Tiba-tiba line hilang terus. Lagu pun stop. Tinggal bunyi cengkerik. Dengan bunyi angin je, aku dah mula telan air liur. Kat depan tu, aku nampak macam ada orang berdiri kat tepi jalan. Tinggi gila, kurus panjang. Mula aku ingat bekerja kebun ke apa. Tapi bila dah makin dekat, aku sedar benda tu tak bergerak langsung. Dan tinggi dia, lagi tinggi dari pisang kat sebelah jalan tu. Aku terus slowkan motor. Mata aku memang fokus kat benda tu. Masa tu baru aku perasan kepala dia sengit macam tengah usah aku. Aku cuba buat-buat tak nampak. Terus pulas throttle pecut lalu sebelah dia. Masa aku lalu tu, aku dengar ada suara berbisik kat telinga kiri. Lambat balik. Aku terus menjerit sikit. Jantung aku rasa macam nak tercabut. Aku pandang side mirror. Tak ada apa-apa. Lega jap rasa. Sekali, bam! Muka putih terpacul kat side mirror. Mata hitam kosong. Mulut dia panjang sampai ke telinga. Aku punya terkejut sampai motor nak terbabas. Aku pecut habis-habisan. Tapi dalam mirror tu, benda tu still ada. Dia berjalan slow je. Tapi peliknya, jarak dia makin lama makin dekat. Makin dekat siut. Macam dia tak pijak tanah pun. Aku dah mula baca apa-apa doa yang aku ingat. Tangan pun dah menggigil habis. Tiba-tiba, lampu motor aku jadi malap. Enjin pun semput-semput. Janganlah buat hal sekarang. Motor terus mati. Gelap terus.